kita pun tak ada fikir apa-apa lagi lah. Tahu-tahu benda tu kita tunggu siap. Saya Junaida binti Ibrahim. Saya Kalsum binti Ibrahim. Perasaan tak boleh nak cakap lah. Sukanya dah berapa bulan tunggu je. Pergi sekali je, masa tu pun cuma nak angkat sumpah itu je lah. Yang selainnya Ustaz uruskan. Saya tinggal tunggu gerani siap. Sebenarnya tak boleh nak cakap lah. Pasal kita tunggu. Lagipun kita ingat yang kat kubur tu dia susah kan, selagi tak siap benda ni kan. Bila dengar Ustaz cakap mak dengan adik ni dah tenang lah kat dalam kubur, Allahuakbar. Semua tak nak cakap lah. Sukanya saya ucapkan dengan Ustaz banyak terima kasih. Kalau apa-apa ada masalah lagi nanti saya akan urusan dengan Ustaz lah. Bagi saya, bagi tahu dengan kawan ataupun dengan keluarga, berurusanlah dengan Ustaz Ismail ni. Caranya mudah, senang. Lepas tu kita pun tak ada fikir apa-apa lagi lah. Tahu-tahu benda tu kita tunggu siap. Jangan bimbang lah, jangan risau. Tak ada apa-apa akan berlaku, mesti selesai.